Bagaimana keadaan di pegunungan Alpha, Ibu? Semuanya berjalan dengan lancar, Adam. Tinggal beberapa uji kaji terakhir saja. Tak lama lagi, Ibu dan Ayah akan balik untuk sementara. Adam macam mana kat rumah? Semua okey ke? Ibu janganlah risau. Adam okey je di sini. Setiap hari Adam ikut rutin dan jadual yang Ibu tetapkan. Betul ke ni? Ke Adam ada buat sesuatu yang Ayah tak tahu? Baik, Ayah. Jangan risau. Apa pun yang Adam buat, Adam tahu jaga diri Adam. Ibu percaya pada Adam. Anak ibu ni hebat. Pandai berdikari. Tapi ingat, jaga diri baik-baik ya. Ibu dan Ayah pun sama hebat. Okey, jaga diri kat sana ya. Tunggulah Ibu dan Ayah balik. Baru saya beritahu pasal puasa ni. Saya cuma tak nak diorang risau je. Kau jangan datang lagi ke rumah aku. Disebabkan kau, aku punya benci dengan semua orang. Tapi, aku ni kakak kau. Tempat kau bukan di sini lah. Pergi baliklah kau ke hutan. Jangan nak kacau kami lagi. Pergi. Berani kau tunjuk muka dekat sini ya. Bahan mineral planet Neo semakin bertambah dengan cepat. Permintaan tinggi dari pelbagai planet lain untuk mendapatkan sumber mineral bahan semula jadi seperti lithium, vanadium dan zirconium. Dan mengikut jangkaan para saintis di sini, akan dijumpai beberapa lagi mineral dan bahan semula jadi di planet ini. Adam dan Luna hanyalah kanak-kanak biasa, tetapi kepintaran mereka serta keberanian luar biasa telah menjadikan mereka wira planet ini. Adam, seorang jenius muda, dikenali dengan kebolehan mencipta peralatan canggih, manakala Luna memiliki kuasa luar biasa yang sukar dijelaskan. Gabungan mereka menjadi senjata utama dalam melindungi planet Neo. Adam dan Luna, budak-budak hiusan macam ini pun nampaknya lebih hebat daripada aku.